Kenapa bawang dipanggil musuh utama kahak di tekak? Rumah anda ada bawang? Saya akan tunjuk satu petua buat tekak anda rasa selesa seperti baru dicuci. Anda selalu guna bawang untuk masak di rumah. Tapi makan bawang mentah saja tak cukup. Saya akan tunjukkan satu cara. Anda perlu gabungkan dengan satu bahan lagi yang sangat murah, terutamanya di kampung, memang banyak. Tekak sentiasa berkahak. Tak perlu minum pil detox New Huang atau amoxicillin. Tekak berkahak pun tak perlu minum ubat-ubat tu. Ubat anti radang pun sama. Sebenarnya, batuk kahak biasanya sembuh sendiri kecuali salah diagnosis. Hari ini saya tunjuk cara rawat kahak berkesan. Kahak pekat yang bertambah boleh sebabkan pelbagai penyakit. Apa patut kita buat? Tekak selalu berkahak. 2 juta simptom serius kahak tersembunyi boleh membawa komplikasi. Ingat baik-baik, ramai tertanya, sihat tapi kenapa tekak ada banyak kahak? Ada kata sebab kurang bersenam, ada pula kata kurang vitamin. Hari ini saya akan dedahkan rahsianya. Kenapa ada banyak sangat kahak? Kalau anda selalu batuk kahak, tekak banyak kahak kuning, putih, pekat, rasa benda tersekat, batuk tak keluar, telan tak boleh, sampai sesak dada, susah nafas, tercungap-cungap, anda wajib ambil perhatian. Kahak banyak dan pekat berpanjangan bukan penyakit kecil. Jika dibiarkan, ia memudaratkan anda. Malah sebelum anda segar, penyakit dah jadi lebih teruk. Bila dah berlarutan jadi kanser, menyesal tak guna. Kahak banyak tidak menakutkan. Yang membimbangkan ialah komplikasi. Batuk kahak berpanjangan dan kahak lembab teruk biasanya akibat paru-paru lemah dan fungsi limfa terganggu. Kahak tersekat di tekak dan tak boleh dikeluarkan. Ubat seperti pil detox New Huang dan amoxicillin hanya merawat simptom, tidak dapat menghapuskan kahak, lembapan, sisa buangan, toksin dalam badan anda. Benda ni hanya rawat luaran, tak selesaikan masalah dari akar. Ini ialah kahak yang dikeluarkan oleh seorang perokok selama 25 tahun. Tak rokok dan kahak dah bercampur. Baunya busuk dan kuat. Dan ini pula kahak orang biasa yang tak pernah merokok. Kalau saya kata dari keadaan ini boleh kembali jadi macam ni, hanya dengan benda ni, anda percaya tak? Semalam suami saya tak percaya. Dia cuba sembuh 2 kali. Pagi esoknya dia batuk keluar semangkuk kahak hitam. Ayah mentua saya merokok 35 tahun pun tak percaya. Lepas sembuh dia batuk kahak lebih banyak dari suami saya. Semburan tekak Chrysanthemum Holly ni jangan guna terlalu banyak. Saya takut paru-paru anda lebih bersih daripada baru lahir. Saya cakap betul. Kalau tukar isteri pun saya takkan tukar benda ni. Memang berkesan. Dah bertahun-tahun baru rasa lapang macam ni. Saya pun pernah nampak benda ni kat internet. Jadi saya beli untuk cuba. Dan memang tak sangka, bernafas jadi lebih mudah berbanding dulu. Ya, tekak encik dah boleh. Balik rumah, rehat cukup. Jangan kerja kuat sangat. Dah okey? Perlu ambil 2 kotak lagi untuk kuatkan lagi tak? Tak perlu. Kan dah boleh sepenuhnya. Guna lebih pun badan tak serap. Buat apa bazir duit macam tu? Dengar baik-baik ya kawan-kawan. Produk semburan tekak Chrysanthemum Holly kami ni tak perlu guna sampai 10 botol 8 kotak. Dah sembuh, berhenti saja. Buat apa bazir duit lagi kan? Semua, setiap orang hanya boleh pesan 1 unit je. Kalau awak pesan lebih pun kami tak boleh hantar. Contohnya, sesiapa yang sakit tekak, batuk kering tak henti dan banyak kahak pekat, pesan 1 unit dah cukup. Tak nak cakap banyak. Anda yang sakit tekak, batuk malam tak henti atau pelan air liur pun sakit sini atau dada rasa dihempak batu besar sampai susah nafas, wajib cuba semburan tekak Chrysanthemum Holly ni. Tak perlu belanja banyak. Tak perlu ke sana kemari. Anda boleh gunakannya sendiri di rumah. Lagipun, sekarang ada promosi istimewa. Dengan harga 1 pesanan, anda boleh dapat sebanyak ni. Ini kerana kami adalah pengeluar asal produk semburan tekak ini. Tujuannya memberi subsidi harga kepada anda semua. Anda hanya perlu bawa balik dan guna. Sebelum tidur, sembuh sedikit. Lepas tu, terus tidur. Anda akan tahu betapa nyamannya tekak anda. Sembuh sikit di rumah, sangat mudah dan senang. Paling penting, dari segi harga, kami pastikan tiada orang tengah ambil untung. Kami bungkus dan hantar terus kepada anda. Sembur sekali setiap hari, anda takkan bayangkan betapa bersihnya paru-paru dan selesanya badan anda. Kerja membersihkan kahak kotor yang melekat dalam paru-paru bukan lagi satu perkara yang susah. Bila kaedah ini dah berkesan, anda boleh berhenti. Bila dah okey, tak perlu guna lagi kerana guna banyak membazir. Sekarang ada promosi beli 1 percuma 1. Jika perlukan, klik avatar di kanan saya. Jangan lepaskan peluang ini. Tak kira dah berapa lama anda batuk, selalu rasa ada sesuatu di tekak yang tak boleh dibatukkan keluar, telan pun tak lepas, ada ketulan kecil sekitar 3 hingga 5 mm, rasa mengah bila berjalan. Cubalah produk ini. Guna dulu, bayar kemudian. Kalau ada apa-apa masalah, kami akan pulangkan semua wang anda. Promosi beli 1 percuma 2 sedang berlangsung di live stream di avatar sebelah kanan.
Klik pada avatar untuk lihat butiran lanjut.